Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaifa halukum? Apa khabar semua para penonton? Sihat ke? Alhamdulillah. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa kita bawakan topik yang berbeza-beza. Kita bawakan juga ilmuwan yang turut berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu kita nak bawakan kefahaman dan ilmu untuk manfaat kita bersama. Dan Alhamdulillah hari ini bersama dengan saya Da'i Hadari. Untuk Tanyalah Ustaz hari ini kita nak bawakan perbincangan yang sangat menarik, yang dekat dengan diri kita semua. Termasuklah kalau kita belah Al-Quran itu akan ada banyak kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan hikmahnya. Termasuklah dalam surah Ar-Rahman, Allah nyatakan sifatnya yang Maha Pemurah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita nak bawakan perbincangan kita berkaitan dengan topik kita, nikmat Allah yang Maha Pengasih. Cuma bukan saya seorang tahu yang memberikan pencerahan, saya tak layak. Yang pentingnya kita bersama dengan ahli panel kita untuk kali ini. Kita sangat bertuah yang berbahagia Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Beliau dari Nun Pahang di Kuantan sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Seronok bila tengok Ustaz bersemangat ni. Saya yakinlah Ustaz banyak nak disampaikan ni, terutamanya bila kita tengok perkataan nikmat tu pun, Allahu Akbar, banyak kita dapat ulas Ustaz ya. Nikmat Allah yang Maha Pengasih. Cumanya para penonton sekalian, kami amat alu-alukan untuk anda kongsikan secara langsung ataupun siaran kita kali ini, iaitu kita bawakan di laman sosial juga tahu, iaitu di Facebook kita. Jadi tolong kami, bantu kami tekan butang kongsi ataupun dengan izin share untuk manfaat orang lain juga. Anda boleh kongsikan, terutamanya yang menonton di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3, ataupun kepada anda yang mungkin ada laman sosial TikTok ataupun Instagram, anda boleh terus sahaja ikuti kami. Banyak manfaat insya-Allah kami kongsikan di sana, iaitu di official Tanyalah Ustaz. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Bila kita sebut tentang nikmat Allah yang Maha Pengasih sebagai topik kita nak dapatkan perincian dulu. Kita kaitkan dengan surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman Allah nyatakan beberapa kali sifat Allah, iaitu Ar-Rahman, dan Allah persoalkan kita, nikmat manakah yang hendak kamu dustakan? Di sebalik nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, bagaimana kedua-dua nama ni kita dapat nampak bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Masya-Allah. Terima kasih Da'i Hadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa baraka wa azzam wa ala alihi wassahabati wattabi'in wa tabi'it tabi'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Panjang sikit bagi menampas. Menampas dengan selawat Alhamdulillah. Ar-Rahman bermaksud Allah yang Maha Pemurah ataupun Maha Pengasih. Samalah terlebih kurang maksudnya. Surah yang kita nak bincang hari ini adalah merupakan surah yang menunjukkan kepada kita betapa banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Surah ini adalah merupakan surah Makkah, ada 78 ayat sahaja, ada 352 kalimah ataupun perkataan, dan ada lebih kurang 1585 huruf. Cuba bayangkan betapa banyaknya pahala yang kita dapat bila kita mentelaah surah ini. 1585 kali dengan 10. Kalau bacaan biasa, kalau bacaan luar biasa, ada yang ulama kata 40, ada kata 50, berdasarkan kepada kedudukan kita, dan kalau dibaca dengan faham itu lebih tinggi pahala dia. Baik, surah ini kalau kita perhatikan surah Ar-Rahman, kalau tuan-tuan ada Quran di tangan masing-masing, cuba kita lihat surah Ar-Rahman. Cantiknya Allah Subhanahu Wa Taala membuat pengulangan ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan kamu yang mana satukah yang kamu nak dustakan? Maksud dustakan maknanya kamu nak nafikan. Ada tak nikmat? Kalau kita belum baca pada ayat Quran ni, tengok pada tubuh kita,
yang kita nampak tak? Kat muka sendiri tak nampak kecuali tengok pada cermin lah. Iyalah. Tengok pada jari-jari kita cukup 5 sebelah, kanan 5, kiri 5. Pusing tapak tangan pula, bawah dengan atas lain, bawah ni putih, atas gelap kan. Dan kaki kita cukup 2. Bagi yang tak cukup sekalipun, Allah gantikan dengan kelebihan yang lain. Jadi di mana satukah pada nikmat yang Allah beri pada kita tu kita nak dustakan? Cuba kita lihat pada surah Ar-Rahman. Kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan semua, saya dah buat sedikit siasatan. Buat sikit siasatan. Baik. Kita akan bertemu 31 kali sebutan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia berselang-seli. Iaitu 8 kali, 8 kali, 8 kali, 7 kali macam tu. Berselang-seli macam mana? Dia berselang-seli dengan penyebutan tentang keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut saya ulang Saya sebut satu. Okey, 8 kali disebut berselang-seli ayat keajaiban ciptaan Allah serta kekuasaan ciptaannya. Juga permulaan dan pengakhiran makhluk. 7 kali disebut berselang-seli ayat tentang neraka dan siksaannya. 8 kali disebut berselang-seli ayat tentang syurga. Tentang 2 syurga. Manakala 8 kali yang terakhir tentang 2 lagi syurga selain 2 syurga yang pertama tadi. Maknanya 31 kali itu bukan sekadar Allah tanya nikmat Tuhan yang mana satu yang kamu nak dustakan. Bukan sekadar Allah tanya, tapi Allah sebutkan nikmat tu. Kalau kita baca surah Ar-Rahman, selepas kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah sebut satu, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 'Allamal Quran, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dialah yang telah menciptakan manusia. Okey, tuan-tuan cuba perhatikan di awal mula kita membaca surah Ar-Rahman, Allah telah menyebut satu nikmat yang paling besar. Iaitu kita diberikan mukjizat Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita diajar Al-Quran. Ini nikmat yang terbesar. Dengan nikmat Al-Quran ini, lalu akhirnya kita faham bagaimana caranya nak menjadi seorang Muslim dan juga mukmin dengan pengajaran Al-Quran. Kemudian Allah sebut pada tubuh badan kita sendiri. Khalaqal insan. Allah yang menciptakan manusia. Tubuh saya macam ni dengan tubuh Da'i Hadari lebih kurang. Tapi dia kental sikit. Dia sado. Allahu Akbar. Makan banyak. Saya tua lain sikit kan. Dulu pun sado juga. Bukan sadok. Jadi ada perbezaan walaupun bentuk sama. Tuan-tuan perhatikan ada perbezaan di antara saya dengan Da'i Hadari. Kenapa? Itu menunjukkan betapa indahnya ciptaan Allah. Allah ciptakan walaupun sama, tak perlu letak plate number pada muka kita. Ahsanut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kereta, kereta Proton Saga ke, kereta apa sajalah, kena letak plate number supaya kita boleh bezakan kereta A dengan kereta B. Betul. Kita tak perlu letak plate. Sebab muka kita walaupun hidung sama, mata sama, mulut sama, satu, tapi ada perbezaan. Ada beza dia. Jadi Allah sebut khalaqal insan. Kemudian allamahul bayan. Dialah yang telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima kenyataan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungannya tertentu. Maknanya saya baca baru 5 ayat. Pada 5 ayat ini telah membuktikan dengan jelas sejelas-jelasnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita nikmat yang terlalu banyak. Tinggal lagi mulut kita nak sebut atau tidak alhamdulillah. Hati kita menerima atau tidak, beriktikad atau tidak nikmat itu bahawa kurniaan Allah kepada kita dengan penuh kasih sayang Ar-Rahman tadi kepada kita. Dan apa yang perlu kita buat adalah melalui tindakan kita kena jelmakan, kita kena tunjukkan yang kita ni hamba yang bersyukur dengan melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Jadi kalau kita baca satu demi satu surah Ar-Rahman ni sampailah ayat yang ke-78. Penat saya kalau saya baca kan. Kalau kita baca satu-satu, kita akan bertemu dengan beribu-ribu nikmat di dalam 78 ayat ini. Kalau kita perincikan, kita pecahkan, maka tidak ada ungkapan yang lebih baik keluar daripada mulut kita melainkan alhamdulillah, syukur. Satu cerita sebelum saya serah pada Da'i. Ada satu riwayat menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada kumpulan jin.
Jin ni ada yang mengatakan Nabi pernah berjumpa atau berdakwah pada mereka 2 kali. Ada kata sampai 6 kali. Ketika Nabi menyampaikan dakwah tu, antara ayat Nabi baca ialah Nabi baca ayat ni. Surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu jin yang beriman dengan Nabi ni dia kata apa? La syai', tidak ada satu pun daripada ayat Al-Quran ini yang nukadzib, yang kami dustakan. Maknanya dia beriman. Ya, betul kami beriman. Ya, kami beriman. Tidak ada satu pun nikmat Allah yang kami dustakan. Sedangkan kalau kita bandingkan kita dengan jin, jauh kita lebih mulia. Sebab kita antara makhluk jin dan juga manusia lebih baik. Kerana apa manusia lebih baik? Kerana dalam spesies kita, manusia ini itu lahirnya seorang makhluk terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak tubuh kita. Adapun jin kita tak nampak. Kita diciptakan daripada tanah, daripada mani, daripada turab, kemudian daripada nutfah, alaqah, mudghah. Penciptaan kita cantik. Sedangkan jin daripada wal janna khalaqnahu min naris samun, daripada api. Jadi penciptaan kita berbeza di antara dua spesies ni, dua makhluk ni. Lalu kita sepatutnya lebih bersyukur kalaulah jin yang tidak nampak rupanya bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka. Sepatutnya kita yang badan, tubuh kental macam Da'i Hadari ini lebih lagi sepatutnya kita bersyukur kerana kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Para penonton sekalian, jika dihitung sudah pasti kita tak akan mampu untuk menghitung setiap nilaian yang mana nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan nikmat teratas itu iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Baiklah Ustaz, ada soalan daripada Anna Karnina di Facebook ni. Beliau bertanya 2 soalan. Yang pertama, apakah definisi kufur tamak dan kufur nikmat dalam syariat Islam? Bagaimana yang dikatakan kufur kerana tamak dan juga kufur nikmat dalam Islam? Yang kedua, dalam surah Ar-Rahman jelas menerangkan segala yang berada di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Tetapi manusia mempunyai sifat lupa diri dan kufur kepada Allah. Kenapa tetap lupa tu? Silakan. Baik, kufur ni dia kufur hakiki, hakikat, dan juga maknawi ataupun kufur nikmat. Kufur nikmat ni ialah kufur kepada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Mana menidakkan dalam bentuk tindakan. Allah beri pada kita nikmat, contohnya tubuh badan yang sihat. Kita tidak bertindak, tidak menunjukkan kesyukuran melalui amalan, amal ibadah kita, tidak menyebut alhamdulillah sebagainya. Adapun kufur hakikat itu melakukan perbuatan kufur dengan jelas, sebagai contoh melakukan sembahan selain daripada Allah dan sebagainya. Jadi jika sekiranya kita melakukan perbuatan kufur nikmat ini, dia tidak menjejaskan iman kita, tapi dia menjejaskan akhlak ataupun perangai kita. Ramai orang yang diberi nikmat, dikurniakan nikmat begitu banyak, tetapi dia bukan tak perasan. Dia perasan nikmat tu Allah kurniakan pada dia. Kereta yang dia miliki tak sama dengan kereta jiran sebelah. Isteri yang dia ada tak sama dengan orang sebelah, tak berkahwin pun lagi. Anak yang dikurniakan begitu ramai, orang sebelah tak ada anak lagi. Dia tak menunjukkan kesyukuran dalam tindakan. Maknanya pertama sekali tidak menjelmakan pada bibir mulut dia menyebut alhamdulillah, lidah tidak menyebut alhamdulillah. Kemudian dalam hati tidak mengiyakan kurniaan Allah itu. Allah beri tapi dia melintas macam tu saja. Jadi ini satu kerugian sangat besar kerana kesyukuran itu adalah satu manifestasi daripada kita kata rasa terima kasih yang tertinggi kepada Ar-Rahman yang kita sebut di awal tadi. Yang memberikan segalanya kepada kita dengan penuh kasih sayang. Kenapa kita tidak membalas kasih sayang Allah dengan kasih sayang? Kasih sayang kita tunjuk kepada Allah ialah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ini manusia yang sangat rugi, yang lupa diri. Kenapa mereka lalai, Ustaz? Soalan kedua daripada anak Karina. Kelalaian ini berpunca daripada diri sendiri. Kenapa kita sibuk? Contohlah, kenapa kita sibuk main game? Sebab kita rasa game tu adalah dunia kita. Sehingga kita lupa, bukan semualah, main sampai lupa nak semayang ataupun semayang di hujung waktu. Kenapa kita ni rasa macam satu sebabnya mungkin kita rasa kita sihat. Dengan sebab sihat Allah begitu, lambat sikit kata orang nak mati kot. Jadi bertangguh banyak benda. Lalu menyebabkan kita lalai. Layan minat kita yang melampau
akhirnya menyebabkan kita ni akhirnya lupa kepada Allah yang menciptakan kita. Ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Baik Ustaz, kejap je lagi saya nak tanya berkaitan dengan nikmat yang tersembunyi. Apakah antaranya? Cuma kejap je lagi Ustaz ya. Kepada anda semua, nantikan selepas ini sambungannya Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan Alhamdulillah hari ini kita bawakan perkongsian berkaitan dengan nikmat Allah yang Maha Pengasih. Kita rujuk kepada surah Ar-Rahman, yang mana surah ini sangat terkenal. Kita selalu bacakan ia, akan ada ayat-ayat yang mana diulang sebanyak 31 kali, iaitu Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang membawa maksud nikmat Allah yang manakah hendak kamu dustakan. Dan kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Baik Ustaz, saya ingin tanyakan, ini sebagai permulaan perbincangan kita juga, yang juga soalan ini mewakili para penonton di luar sana yang mungkin terdetik di hati nak tahu dengan lebih lanjut. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita kadang-kadang tu terlepas pandang. Apa antara nikmat Allah yang tersembunyi, yang ia penting sebenarnya untuk kita, hari-hari kita lupa, tetapi ia adalah nikmat Allah yang sangat tinggi. Silakan. Kalau tanya saya, yang tersembunyi yang kita tak nampak, nyawa kita. Allah. Kita tak nampak nyawa kita kat mana. Dan kita tak tahu expired date kita bila. Itu nikmat terbesar. Itu nikmat yang sangat besar. Ya. Kenapa? Mungkin ada orang kata, kenapalah kita tak tahu expired date kita? Kalau tahu kan best. Sebenarnya kalau tahu lagi susah. Contoh yang tak tahu expired date sekian hari bulan 19, hari bulan Mei 2025. Dah macam roti pula. Tamatlah riwayat kamu, wahai insan. Oh, susah kalau macam tu. Jadi inilah bagi saya nikmat yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada kita, nyawa. Kerana ada insan tak bernyawa dah sekarang ni. Allah. Tak ada lagi, tak mampu lagi yang merayu untuk hidup. Merayu untuk hidup semula, nak balik semula ke dunia, nak menginfak dan sebagainya. Kita Allah beri satu kurniaan yang sampai hari ini, saat ini kita boleh bercakap, boleh menghirup udara nyaman secara percuma, boleh makan, boleh minum, boleh beribadah. Jadi Allah beri kesempatan pada kita untuk terus meneruskan ibadah. Buatlah apa saja yang kamu nak buat atas muka bumi, tapi mesti sebagai seorang hamba Allah yang bersyukur. Ini nikmat yang sangat besar. Sebab kalau kita tahu, kalau kita dapat berkomunikasi dengan mereka yang telah pergi, tentu mereka kata ruginya kamu kalau kamu tak gunakan hayat yang ada untuk beribadah. Kerana bila kamu sampai di sini, kamu tahulah betapa pentingnya, betapa bermaknanya kurniaan Allah pada kita, iaitu yang tersembunyi tadi. Betul. Iaitu nyawa yang kita tak boleh nampak keluar masuk nyawa kita tu, tak nampak. Dan kita tak nampak pun saat orang yang dicabut nyawanya Allah SWT, tak nampak pun nyawa tu keluar. Yang kita nampak NYAWA, nyawa dah tak ada. Tapi nyawa tu macam mana? Roh tu kita tak tahu. Inilah nikmat sebenarnya yang patut-patut kita syukuri, yang tersembunyi jauh, kita tak nampak di mana duduk dia. Betul, itu nikmat yang besar, itu nikmat nyawa. Dan para penonton sekalian, satu info yang ingin saya kongsikan, agama yang kini paling cepat tersebar iaitu di Eropah adalah agama Islam. Dan untungnya mereka nampak jalan Islam itu. Dan kita pula antara nikmat terbesar iaitu nikmat Islam yang kita telah berada di dalamnya sejak kecil. Cumanya sejauh mana kita syukur kita umat Islam. Allahu Akbar. Baik, Ustaz, soalan di Facebook Intan Zurina. Beliau ada tanyakan soalan. Ustaz, dalam surah Ar-Rahman, ayat yang sama diulang sebanyak 31 kali, iaitu Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Soalannya, adakah Allah sebenarnya murka ataupun kecewa dengan sikap manusia yang seringkali kufur terhadap nikmatnya, atau kedua-duanya sekali? Adakah sebab tu ayat tu diulang-ulang? Yang kedua, Ustaz, apabila kita benar-benar menghayati ayat-ayat surah Ar-Rahman ini, kita akan rasa amat malu kepada Allah Maha Pemberi nikmat. Namun, mengapa ianya tidak memberi kesan yang sama kepada semua orang? Ada orang rasa malu, ada orang relax je, buat je. Silakan. Baik. Tiba-tiba pula batuk. Bukan gimmick itu batuk betul. Baik, kalau kita tengok dalam, terima kasihlah sebelum tu Intan Zurina, Intan Payung terima kasih sebab bertanya soalan yang sangat baik. Ada 31 pengulangan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan saya dah sebutkan pecahan-pecahannya. Cuba kita tengok, kalau kita nak katakan
Adakah Allah murka ataupun kecewa dengan sikap manusia yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala? Satu perkara yang kita kena tahu, dalam satu hadis qudsi Allah menyebut, jika sekiranya dihimpunkan segala manusia yang bersyukur atas muka bumi, tak menambah ma zada fi milki syai'a. Allah kata tak tambah satu pun apa yang aku miliki. Tak tambah satu pun. Kalaulah dihimpunkan segala orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa itu, tak mengurangkan pada apa yang aku miliki walaupun sikit. Mana tidak memberi kesan kepada Allah sedikit pun. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Berkuasa. Cumanya memberi kesan kepada kita. Maka sebab itulah disebutkan kemurkaan Allah, marahnya Allah pada mereka. Sebenarnya tak ada beri kesan pada Allah pun, memberi kesan kepada kita. Kalau kita dimurkai Allah, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Kalau kita melakukan kebaikan, tak menambah pada Allah apa yang Allah miliki, tapi yang untungnya kita tambah pada diri kita. Maka sebab tu cuba tengok pada ayat-ayat pengulangan ini. Saya sebutlah beberapa ayat sebagai contoh. Kita ambil tentang orang-orang yang apa? Orang-orang yang berdosa ni. Kita sebut pada ayat. Okey, ayat 41 kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamu allati yukazzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita ambil itu dulu. 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Allah kata apa? Orang-orang yang berdosa. Ini sebab tadi ni ditanya, adakah Allah murka ataupun kecewa dengan sikap manusia yang kufur? Tengok orang yang kufur ni. Allah sebut macam mana? Orang-orang yang berdosa dapat dikenal dari tanda-tandanya. Lalu dipegang dari ubun-ubun dan kakinya serta diseret ke dalam neraka. Ya Allah, ya Tuhan. Ini yang saya kata, tak mengurang pada apa yang Allah miliki, kurang pada kita lah. Kurang di sini nampak kita akan diseksa Allah Subhanahu wa taala. Dia pegang ubun-ubun, tarik, diseret ke dalam neraka. Kemudian Allah sebut, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu nak dustakan? Sebelum kamu diseret ke neraka ni, masih hidup kita ni, bernyawa semua ni. Kenapa kita tak bersyukur dengan nikmat nyawa tadi? Nikmat tubuh badan yang sihat tu, kenapa nak tunggu sampai mati, nak kena seret baru kita buat? Maka Allah peringatkan kita, Allah sebut tentang seksa neraka tu, Allah ingatkan kepada kita, kamu nak dustakan apa lagi? Yang susah sangat kamu nak jadi orang baik. Kenapa kamu nak jadi mujrim? Mujrimun. Kenapa kamu nak jadi orang berdosa? Kemudian Allah sebut lagi, selang-seli pula, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah neraka jahanam yang selalu orang-orang berdosa mendustakannya. Bila masuk dalam neraka esok, sekarang ni kita tak boleh bayang lagi. Dan sampai masanya kita dimasukkan dalam neraka, wal-iyazbillah. Janganlah harap kita semua masuk syurga lah. Pada ketika itu, Allah kata, tengok, ini dia neraka. Yang dulu kamu dustakan. Tak ada neraka, tak ada. Aku tak masuk neraka kalau ada pun. Mungkin kita dustakan masa dunia. Lalu Allah sebut lagi, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka terus diseksa berulang-ulang di antara api neraka dengan air yang menggelegak, yang cukup masak panasnya. Allah cuba bayangkan, air tu ada, tapi air menggelegak. Panas neraka tu tak cukup. Itu azab yang tiada kesudahan. Kita rasa macam air tu menyejukkan. Tapi cuba kita bayangkan, kalau dalam suasana rumah terbakar, rumah semua terbakar, air sejuk lagi tak? Pada ketika kita, air pun panas. Jadi kita nak minum air menggelegak. Rumah memang dah panas dah. Begitulah bayangannya suasana dalam neraka yang begitu dahsyat. Maka Allah sebut, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila lagi kamu nak bersyukur dengan aku ni? Nikmat dah banyak aku beri pada kamu. Jangan sampai esok kamu diseret dalam neraka. Jadi maka sebab itulah kita bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita dengan melakukan tindakan yang baik. Kemudian soalan yang kedua tadi, Intan tanya, kenapa tak ada kesan? Ada yang masih lagi macam tu juga walaupun dibacakan macam-macam. Tadi kan Dai sebut kan, ada orang yang macam tu, buat tak endah je. Kita kata macam tak memberi kesan apa pada dia. Lalai tetap lalai. Inilah yang kita selalu peringatkan. Kena selalu mengingati sesuatu yang qati'ul ladzat, yang memutuskan kelazatan hidup.
Apa yang memutuskan kelazatan hidup? Cuba bayangkan kalau kita mati sekejap lagi. Allah. Sebab tu sebelum tidur kadang-kadang kalau kita ingatkan mati, ya Allah, aku esok bangun ke tidak? Maka kita akan rasa kelazatan hidup yang kita sedang nikmati rasa macam tawar. Kalau kita buat dosa, rasa tawar nak buat dosa. Sebab apa? Kita ingat mati. Jadi inilah amalan salafus salih, orang soleh, orang alim. Untuk takarrub. Ya, untuk takarrub pada Allah dengan cara ingat mati. Cuba bayangkan, di saat kita mati, kita buat maksiat tu, Allah cabut nyawa kita. Apa jawapan terbaik bila Allah tanya, kau buat apa masa aku cabut nyawa? Takkan jawab, nak kelentong macam kita kelentong kawan kita. Tak ada. Saya tadi tengah bersedekah. Bolehkah kita menipu dalam keadaan kita berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil? Kita berada di mahkamah Rabbul Jalil. Mahkamah Allah yang maha berkuasa. Di mahkamah dunia mungkin kita boleh bawa eviden itu, eviden ini, kita minta lawyer tu cakap gini. Kita boleh putar belik fakta dan sebagainya. Bolehlah kat dunia. Depan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat kiraman katibin mencatat tu tak pernah miss every single second. Cuba bayangkan. Jadi apa yang kita nak jawab pada ketika itu? Allah. Jadi tak kita ingat selalu sesuatu yang memutuskan kelezatan hidup. Kita dah mati, nanti macam mana keadaan kita? Kalau aku mati malam ni macam mana? Kalau aku mati dalam iman, alhamdulillah. Kalau aku mati dalam keadaan aku tak beriman, aku melakukan maksiat macam mana agaknya? Maka pada ketika itu rasa hendak menjadi hamba Allah yang asi, yang buat maksiat, kita akan rasa tawar sedikit. Tapi ialah kita ni iman kita bertambah dan berkurang. Saat iman kita berkurang tu ingat Allah. Baik. Ingat mati. InsyaAllah. Okey Ustaz, kejap je lagi saya nak tanyakan soalan ada hubung kaitnya nikmat Allah dengan teknologi. Masya-Allah. Boleh kejap je lagi Ustaz ya? Boleh. Kepada anda semua nantikan soalannya dan jawapannya selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, segala yang terbaik kami sajikan buat anda semua, termasuklah di saluran Raudhah TV3 dan juga TV9. Kita ada sediakan platform yang hebat iaitu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebuah program yang membawa perincian dan juga manfaat untuk kita bersama, terutamanya dalam topik-topik berkaitan dengan ilmiah. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bawakan topik nikmat Allah yang Maha Pengasih dan kita dapatkan pencerahan bersama dengannya. Berbahagia Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Baik Ustaz, sebelum saya nak bawakan soalan daripada saya, iaitu berkaitan dengan teknologi sains dan juga firman Allah. Soalan daripada Casey di Facebook. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ustaz, kita kadang-kadang rasa putus asa dengan nikmat Allah. Taqnatu min rahmatillah. Sedih dengan ujiannya, namun tetap bersyukur. Nikmat apa yang engkau dustakan? Semoga Allah permudahkan urusan semua kita. Amin ya rabbal alamin. Macam mana tu Ustaz? Kadang-kadang tu rasa putus asa dengan nikmat Allah. Betul. Dunia itu dunia ni apa? Tempat ujian. Akhirat itu tempat kita menerima balasan daripada apa yang kita lakukan. Maka bila sebut dunia ni tempat ujian, maka kita diuji. Uji ni jangan salah faham. Orang ada setengah orang dia kata ujian Allah ni berat sangat pada aku. Ujian dalam bentuk kemiskinan, kesakitan dan sebagainya. Dia menganggap itu saja ujian. Sebenarnya ujian juga datang dalam bentuk kesenangan. Orang kaya diuji dengan duit dia yang banyak, mampu tak dia melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan duit dia yang banyak, mampu tak dia bayar zakat, mampu tak dia bersedekah. Itu pun ujian juga. Orang yang sihat, badan dia tough, masuk gym hari-hari, dia rasa sihat. Sampai tak ke masjid? Sampai tak dengan tubuh yang kuat tu, sampai tak ke masjid. Kaki yang kuat tu, orang yang selalu angkat besi, mampu tak dia bawa tubuh dia, mampu tak dia angkat selimut dia setiap pagi untuk bangun sembahyang subuh? Ada juga yang tak mampu. Jadi ada yang diuji dengan, kita kata dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kesusahan. Kedua-duanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak lihat, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjukkan jalan kepada kamu, sama ada kamu nak jadi insan bersyukur atau insan kufur. Dan bagi mereka yang sedang ni selalunya kita selalu menyebut-nyebut bila kita susah, bila kita sakit, bila kita payah, bila kita miskin, bila kita tak berduit.
selalunya kita akan menyebut, ya Allah, susahnya aku, ya Allah. Perasan tak? Ketika kita menyebut, kalau kita diuji dengan satu kesusahan, sebenarnya kita dekat dengan Allah. Sebab tu saya selalu mengulangi ayat yang sama. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi sebut, dia kata, anta fi sihatin ma'a ni'matillah. Ketika kamu sihat, kamu bersama dengan nikmat Allah ni di keliling kita ni. Wa anta fi maradin, tetapi ingat ketika kamu sakit, anta ma Allah, kamu bersama dengan Allah. Cuba bayangkan dekatnya kita dengan Allah ketika kita diuji. Saat kita diuji, kita sakit, kita tak ada duit, kita susah. Lidah sentiasa melafazkan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong aku, ya Allah, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, ya Allah, kenapa orang benci pada aku, ya Allah, tolonglah campak kasih sayang di hati mereka. Semua itu keluar daripada mulut kita. Kenapa? Ya. Pada ketika itu kita bersama dengan Allah. Semayangnya cepat. Apa lagi? Ada orang minta tolong pun cepat. Sebab apa? Ketika itu kita diuji dengan sesuatu musibah. Ya. Tetapi masa kita diuji dengan satu kesenangan, sihat, pada ketika itu kita duk makan nikmat Allah. Anta fi sihatin ma'a nikmatillah. Nikmat Allah tu bersama dengan kita setiap masa. Tapi kadang-kadang sebut, kadang tak sebut. Alhamdulillah. Makan sedap ni. Sedap. Sebut Alhamdulillah tak? Makan. Bismillah pun nampak makanan sedap. Jadi kita bersama dengan nikmat Allah. Kan indah sekali Allah sedarkan kita sakit sekali. Apa yang kamu sebut? Ya Allah. Ya Allah. Nak makan tak? Ya Allah. Tak nak makan. Sakit. Allah. Ya Allah, berilah kesihatan pada aku. Jadi nampak kedua-duanya dalam bentuk nikmat yang sama. Cuma ketika sakit, jangan kita terlalu mengeluh. Ingatlah pada Allah selalu. Kerana ketika itu kita sebenarnya Allah nak dengar apa keluar daripada mulut kita. Kalau kita keluar perkataan Allah, Allah, bertuah dah kita. Allahu Akbar. Baik Ustaz, saya teringin nak bawa para penonton sebenarnya satu perkara yang hebat dalam Islam. Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sedikit demi sedikit. Masya-Allah. 1400 tahun dahulu ya Ustaz. Okay, betul. Penemuan teleskop ataupun penemuan kajian berkaitan dengan astronomi bermula ketika zaman kegemilangan Islam, itu pun ratusan tahun dahulu. Maksudnya Al-Quran turun dahulu. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah nyatakan dalam ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asy-syamsu wal qamaru bihusban, iaitu matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Dan ia dibuktikan apabila teleskop berjaya diwujudkan, diciptakan, dan terbukti bahawasanya planet-planet ini ada putaran di orbit masing-masing. Betul. Mengikut masa masing-masing dalam berpusing mengelilingi matahari. Jadi ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengkhabarkan 1400 tahun dahulu sebelum manusia tahu melalui teknologi. Bukankah ini satu nikmat yang sangat hebat, nikmat Islam yang mana melangkaui zaman, dan Al-Quran itu adalah nikmat terbesar buat kita Ustaz? Betul. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari, bulan, dia apa? Ada kitaran, orbit dia. Kalau surah Yasin kita baca apa? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu beredar pada orbit dia. Cuba bayangkan kalau satu ketika Allah memerintahkan, wahai matahari, kamu lari pada orbit kamu. Allah. Bulan, kamu lari pada orbit kamu. Kalaulah bumi mengorbit matahari, bulan mengorbit bumi, ada kiraan dia. Berapa tahun, berapa kiraan setahun? 365 1/4 hari. Itu kalau yang bumi mengorbit matahari. Duduk pada paksinya. Jarak dia pula diukur dengan tepat, tak lari. Kalau dekat sikit, terbakar, kita hangus semua. Betul. Cuba bayangkan, di sini saja lahir berapa ramai pakar-pakar yang membuat kajian tentang berapa jarak bumi dengan matahari, berapa kepanasan matahari, bulan pula kenapa cahaya dia suram, tidak sebagaimana cahaya matahari. Maka ada pula buat kajian, ada beza di antara nur dengan diak. Diak tu matahari, nur itu adalah bulan. Kenapa nur? Kerana nur itu adalah biasan daripada cahaya matahari. Macam-macam kajian manusia ni. Lalu di sini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, Maha Berkuasa. Dengan sebab Allah Maha Kaya, Maha Berkuasa, maka lahirlah insan-insan yang suka membuat kajian. Akhirnya keluar teleskop tidak. Nak tengok berapa ukuran jarak satu tempat ke satu tempat. Kalau ada balai cerap. Ada balai cerap. Selepas datangnya Islam, kita difardukan solat, difardukan berpuasa, semua itu ada
kiraan mengikut astronomi, betul tak? Ya. Berapa bila kalau kita nak beraya itu tak? Ramadan berapa lama daripada bulan anak bulan. Jadi ini semuanya menunjukkan betapa Allah Maha berkuasa, kerana dengan sebab kita nak tahu ketepatan waktu solat. Kita nak tahu ketepatan waktu masuknya hari pertama hari raya dan juga puasa. Maka masing-masing kena expert dalam bidang masing-masing, cara mengukur bila matahari terbenam, bila masuknya bulan baru. Jadi itu semua melahirkan insan-insan yang bijak. Kita lihat bijaknya dia ni, Prof ni. Tapi dia sebalik, Prof yang bijak tu Allah Maha bijak. Allah menjadikan itu semua dengan disebabkan daripada ciptaan Allah yang disebut pada ayat 5 tadi. Maka manusia jadi insan yang berilmu, jadi bijak pandai. Masya-Allah, hebatnya Allah SWT. Maksudnya inilah nikmat Allah yang hebat. Betul. Yang sebenarnya teknologi yang kita dapat sekarang ini pun sebenarnya bermula titiknya pada apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Nikmat manakah yang hendak kamu dustakan? Baik Ustaz, Rohaya Arifin di Facebook, beliau ada tanya soalan ni. Dalam kita menjalani kehidupan kita diuji dengan bermacam-macam ujian. Dia betul Ustaz. Kadang tu tak ada anak pun orang tanya juga, bila nak ada anak? Bila ada anak ramai, dia kata pula, kenapa ramai sangat? Kerja beranak je. Itulah. Ada ketika kita boleh laluinya, ada ketika kita seperti gagal. Namun, sebab semangat itu masih ada, kuat hati dan terus berjuang sebab yakin ada hikmah tersembunyi, ada juga diletakkan dalam hati dan faham Allah itu uji sebab sayang, maka semuanya hilang. Soalan saya, cukupkah dengan hanya bersabar melalui semuanya atau ada cara lain untuk kita buat untuk kita terus kuat di jalan yang lurus ini? Macam mana kita nak buat? Terima kasih Rohaya kerana bertanya dan menjawab. Rohaya bertanya dan beliau menjawab. Beliau dah tanya dah dan beliau jawab dah tu. Dia jawab dah. Alhamdulillah, sebenarnya saya jawab gini lah mudah. Kalau tengok ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka apakah balasan bagi yang membuat kebaikan melainkan kebaikan juga. Maknanya orang sebut hukum karma buat baik dibalas baik, itu Awi sebut kan. Buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali, apa semualah. Jadi kalau kita buat baik, adakah kebaikan itu sia-sia? Tidak. Hal jazaul ihsan illal ihsan, Allah sebut pada ayat 60. Betul tak? Ayat 60. Maka Allah sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, buat sahaja kebaikan. Kadang-kadang kita diuji. Saat kita diuji itu Allah nak, saya sebut tadi ketika kita diuji dengan suatu ujian, dugaan, sampai tahap tu kita rasa ya Allah putus asa betul. Bila lah masanya aku nak sihat? Tak sihat-sihat, sakit lama, bedridden. Sampai bertahun-tahun kita berkata ya Allah, Allah lupakan aku ke? Dia terlupa sebenarnya ketika dia sakit tu Allah dekat dengan dia. Dia dekat macam mana? Tadi kita sebut, ya Allah, sihatkanlah aku ya Allah. Mungkin ketika dia betul-betul kecewa pada ketika itu. Mungkin dah 5 tahun dia sakit ataupun 10 tahun dia sakit. Sampai satu masa dia kecewa betul. Putus asa ya Allah, aku tak nak harap padamu lagi ya Allah. Aku ni dah jenuh, cuba macam-macam, ambil ikhtiar, jumpa Tok Bomo tu, jumpa doktor, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Rupanya Allah nak bagi kita tahu punya hari esoknya kemungkinan kita sihat. Mungkin hari esoknya kita akan dapat apa yang kita inginkan, kita tak tahu. Maka sebab itulah, oleh kerana semua itu dalam ilmu Allah, kita tahu kita hanya buat baik atas kebaikan yang Allah buat pada kita. Banyak kebaikan Allah buat pada kita ketika kita tadilah sakit, kita duduk atas katil, ataupun kita miskin, kita payah, duit kita tak banyak, kita makan berjaga-jaga tu, syukur yang paling besar ialah pada ketika itu ialah kerana dengan sebab kita tak berduit, makan kita tak banyak, badan kita sihat barangkali. Dan disebabkan kita ni sakit terbaring di katil, syukur kita yang patut keluar ialah kerana kita disebabkan kita sakit, kita berbaring di katil, pada ketika itu kita tak sempat jumpa orang lain, tak sempat nak membawang. Tak ada masa nak membawang, yang sebut Allah, Allah baca Yasin setiap masa. Sebab orang sakit ni dekat dengan kematian. Kembar mati ni ialah sakit. Jadi bila kita berkembar dengan kematian ni, apa yang kita sebut? Allah. Orang lain kat luar sana yang sihat tu berlari sana, berlari sini dah. Apa buat itu, buat ini. Tiba-tiba Allah cabut nyawa dan saat mereka terlupa pada Allah. Kita ingat setiap masa. Jadi pada ketika itu kita kena kuat hati, bab kata Rohaya tadi, kena kuat hati, terus berjuang, yakin ada hikmah tersembunyi. Saya ulang balik jawapan soalan yang jadi jawapan ni. Jadi terima kasih Rohaya kerana mengingatkan kita semua bahawa jangan kita rasa kita ni bertuhan di saat kita
ada diberi nikmat. Tapi kita yakinlah lebih lagi keyakinan kita tinggi bila kita diuji Allah Subhanahu Taala, kerana pada ketika itu kita akan sebut perkataan yang sama, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahu akbar. Ustaz, tadi Ustaz ada sebut apabila diberikan nikmat kita seringkali lalai. Mungkin juga ada antara kita yang diberikan nikmat kekayaan, dia lalai. Betul. Sedangkan dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-22 Allah nyatakan terang benderang Ustaz. Allah bagi tahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dari kedua laut itu, iaitu pertemuan antara laut Masin dan juga laut Tawa itu, keluar mutiara dan marjan. Maksudnya itu adalah kebanggaan kita kalau dapat mutiara yang mahal-mahal itu. Jadi, adakah Allah nak beritahu kepada kita semua sebenarnya kekayaan di dunia ini juga sebenarnya tumpangan daripada secebis nikmat Allah? Bagaimana Ustaz? Allah bila menyebut tentang nikmat, Allah sebut nikmat itu yang kita nampak. Lu'lu', marjan, apa semua ni daripada ayat pertama sampailah ayat ke-78 kita lihat apa yang Allah sebut tu memang ada depan mata kita. Jadi, senang untuk kita meneliti dan bertadabbur dengan ayat ni. Maka bila kita lihat Allah sebut yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, orang perempuan ni suka kan? Ya. Sebut benda-benda yang menggelik-gelik ni dah. Liklap dia suka. Orang lelaki pun suka juga. Cuma suka tu pada benda lain lah. Okey. Lebih pada benda lain. Jadi Allah sebut di sini tentang nikmat yang sukar untuk diperolehi, yang ada dalam lautan, mutiara tu. Di dasar tu. Dasar lautan nak dapatkan tu. Tapi kita tengok macam mana walaupun Allah sebut ni benda yang dalam lautan, yang kita keluarkan daripada lautan tu, yang memang sangat kita suka, harga dia mahal, tapi Allah tunjuk kepada kita kepandaian yang Allah beri pada kita. Jadi Allah sebut, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Duduk dalam laut punya jauh, nak ambil susah, tapi kamu boleh ambil tak? Boleh. Kamu boleh pakai tak? Boleh pakai. Penuh dekat leher. Tu punya besar-besar ibu jari. Jadi kalaulah begitu punya susah kamu nak dapat, kamu boleh usaha dapat, siapa beri kepintaran pada kamu untuk cari tu? Kalau kira-kiranya kita ni nak menyelam, setakat mana sangat kita boleh menyelam, mungkin 10 meter boleh, lepas tu kita pun kalau tak ada tong oksigen tu, mati kita. Jadi ada orang pandai buat suit selam, ada orang pula pandai buat tong gas, menyelam tu bukan tong gas, tong oksigen. Tong gas mati kita. Tong gas lain jadinya. Tong oksigen. Lepas tu boleh cari pula mutiara yang macam mana, yang berkualiti, kedalaman banyak mana, besar dia punya shield tu besar mana. Jadi cuba bayangkan dengan kebijaksanaan sedikit yang Allah beri pada kita tu, maka kita dapat nikmati nikmat Tuhan yang jauh dalam di dalam lautan itu dapat kita nikmati. Maka pada ketika itu kamu nak sebut apa sebenarnya? Nak sebut aku hebat? Tak. Sepatutnya sebutlah, ya Allah, syukurnya ya Allah. Walaupun susah nak dapat, tapi dapat juga kami nikmati. Walaupun harganya mahal, alhamdulillah, cukup duit nak beli kan. Betul. Alhamdulillah. Ya, daripada kekayaan itu juga sebenarnya ia adalah tumpangan. Kita menumpang saja daripada kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah izinkan Ustaz ya. Baiklah, insya-Allah banyak lagi kita akan bincangkan Ustaz. Dan kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Kepada anda semua terus setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan diam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah ma'had yang berasaskan sains, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Rawdah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Rawdah. Pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini, yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana, tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Rawdah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah, selangkah ke jannah. Ramai tak tahu sebenarnya Ustaz Azli Abdullah ni dulu merupakan guru di MRSM. Alhamdulillah. Sekarang ni seorang guru yang memperjuangkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk komuniti. Jadi Ustaz Azli, kita nak tahulah dengan lebih lanjut. Meninggalkan dunia perguruan demi satu usaha perjuangan membina musalla, kemudian Ma'had Tahfiz Ar-Rawdah.
Itu satu usaha murni dan ia bukanlah satu perkara yang sangat-sangat mudah. Betul. Jadi kita nak tahu dalam konteks nikmat dan juga rahmat Allah yang Maha Pengasih, macam mana Ustaz lihat perjalanan ni sebagai satu nikmat dan juga amanah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Dai. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita nak dustakan? Saya dulu memang lama dalam dunia pendidikan. 21 tahun di MRSM, nikmat tahfiz 2 tahun. Lebih kurang 23 tahun dalam dunia pendidikan. Yang maksudnya lama 21 tahun. Jadi di sini kita diajar untuk mendidik anak-anak terutamanya dalam bidang sains, dalam bidang agama, yang mana mereka ni nantinya menjadi aset kepada kita. Hari ini saya keluar daripada dunia pendidikan, saya selalu sebut saya meninggalkan dunia yang saya cintai ataupun saya keluar daripada dunia yang saya sayangi kepada dunia yang saya cintai. Saya suka bersama dengan anak-anak mengajar mereka, tapi dalam masa yang sama saya suka juga untuk membina masjid, untuk menjadi tempat manusia belajar di situ, dan suka membina ma'had yang menjadi tempat untuk anak-anak esok belajar, bukan sekadar belajar akademik tapi agama yang mantap. Jadi inilah nak merealisasikan impian, nak menjadi kita kata asbab kepada orang lain dapat tempat solat, beribadah yang sempurna, dapat tempat belajar yang sempurna, nak dapat pahala untuk saya, untuk mak ayah saya. Maka istikharah yang saya lakukan, lalu saya meninggalkan dunia yang saya cintai, saya sayangi tadi kepada dunia yang saya cintai ini, rasanya berbala lah, sebab nampak sokongan padu daripada tuan-tuan, puan-puan semua yang akhirnya berjayalah kami membina Musalla Ar-Rawdah, dah aktif dengan program. Dalam masa yang sama sekarang ni tak sabar-sabar kami nak bina Ma'had Ar-Rawdah. Dah letak signboard, dah letak kabin besar, dua buah. Kami beli dengan kos 20,000 sumbangan tuan-tuan puan semua. InsyaAllah selepas ni sikit demi sedikit kita merancang perjalanan pembinaan ni, dan bagi mereka yang menyumbang nantinya dia akan lihat sumbangan yang di awal-awal nanti akan digunakan untuk kerja-kerja asas. Meratakan tapak, infra asas, dan kita akan mulakan dengan selain pada infra asas, kita akan mulakan dengan bangunan akademik dulu insya-Allah. Dan saya nak beritahu juga di sini yang kita akan mulakan selepas Raya Haji nanti, kita akan ambil batch pertama seramai lebih kurang 30 orang pelajar, yang mana mereka akan belajar di bangunan Musalla Ar-Rawdah dulu di tingkat atas, dan mereka akan disediakan asrama di rumah-rumah yang berdekatan dengan musalla. Kita akan sewa 3 buah rumah insya-Allah untuk anak-anak tinggal dekat dengan musalla, belajar di musalla, balik di asrama yang dekat dengan musalla. Sebelum dalam tempoh 2 tahun bangunan Ma'had Ar-Rawdah ni ataupun Mardah siap sepenuhnya insya-Allah. Okey Ustaz, saya sendiri yang menonton daripada video 3 dimensi, kemudian mendengarkan apa yang Ustaz jelaskan ni, saya sendiri pun termotivasi, dan saya yakin para penonton pun lagilah bertambah motivasi mereka untuk sama-sama membantu ni. Betul. Jadi kita nak tahu macam mana cara para penonton boleh sama-sama menjayakan perjuangan ini dan menjadi sebahagian daripada usaha mencari kebaikan yang berpanjangan ni Ustaz. Mari nak beritahu. Kalau tuan-tuan berminat nak join kami punya tim untuk sama-sama bina, tuan-tuan tak perlu datang ke Ma'had Ar-Rawdah atau Mardah atau Musalla Ar-Rawdah untuk buat kerja, tak perlu. Buat kerja tuan-tuan buat semua, tapi jom join dengan saya ni, join tim kami ni dengan cara memberikan sumbangan keuangan. Jadi mungkin kalau tuan-tuan ada rezeki yang banyak, tak perlu 10% pun, 1% daripada rezeki Allah beri itu, sumbang untuk Musalla Ar-Rawdah. Tuan-tuan boleh tengok di kaca TV sekarang ni ada QR. Boleh QR sekarang jumlah yang tuan-tuan nak sumbangkan. Dan jika sekiranya besar sumbangan yang diberikan itu, besarlah pahala untuk kita. Kalau kecil bukan tak ada pahala, tapi nak sampai tahap orang lain sumbang banyak tu mungkin ambil masa. Tapi tak apa, Allah Maha mengetahui tentang kita punya kemampuan kita. Dan saya nak maklumkan juga di sini Dai Hadari kami sebenarnya sekarang ni dah ada 2 ekar tanah yang telah pun menjadi milik kita untuk bina Ma'had Ar-Rawdah ni, Mardah ni. Tapi tiba-tiba ada kisah ada orang offer tanah lagi 1/2 ekar sebelah saja tanah. Masya-Allah. Ini dah doa saya mustajab ni. Alhamdulillah. Saya minta ya Allah katakan ku lapangkanlah dada orang yang pemilik tanah sebelah tu untuk jual pada kami. Jadi dia berminat untuk menjualkan tanahnya yang sebelah ni 1/2 ekar dengan harga 200,000. Itu murah. Sebab kami beli sebelum ni 1/2 ekar 400,000. Jadi bagi mereka yang nak infak dalam bentuk wakaf tanah untuk
besarkan lagi saiz Mahat Ar-Raudhah ni, yang mana yang lebihan daripada yang kita 2 ekar yang kita nak bangunkan bangunan ni, kita akan buat tempat-tempat rekreasi. Contohnya kita akan buat tempat memanah di situ, berkuda di situ, dan nanti saya sampai satu masa saya akan wawarkan tentang penglibatan beberapa orang selebriti negara yang nak terlibat sama dalam membangunkan terutamanya apa kita kata sukan berkuda dan memanah ni. InsyaAllah nanti kita war-warkan kemudian. Sekarang ni rahsia dulu. Rahsia dulu. Ada rahsia Ustaz. Okey, untuk info lanjut bagaimana Ustaz? Para penonton kita boleh sama-sama dapatkan info lanjut? Baik, bagi mereka yang berminat nak join. Satunya dengan cara pergi ke website kami musallaarraudhah.com ataupun pergi ke OnPay, ataupun boleh juga pergi ke kami punya talian hotline kami itu. Kami punya staff namanya Atikah sedang menanti untuk menjawab panggilan tuan-tuan perempuan semua. InsyaAllah dia akan tolong bantu tuan-tuan untuk memberi sumbangan. Banyak mana jumlah dia boleh bantu, nak pergi ke mana dia boleh bantu, nak pergi ke marda boleh, nak pergi ke musalla boleh, sebab kedua-dua entiti kita ni memerlukan sumbangan. Walaupun Musalla Ar-Raudhah dah siap, tapi kesinambungan program kena ada duit juga. Untuk Mahat pula insya-Allah. Baiklah Ustaz, insya-Allah semoga dipermudahkan urusan. Dan terima kasih kerana penjelasan. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kembali bersua, dan para penonton sekalian, untuk kali ini, episod ini kita bawakan perbincangan untuk topik yang sangat istimewa, iaitu nikmat Allah yang Maha Pengasih. Kita rujuk kepada surah Ar-Rahman, dan Alhamdulillah kita turut dapatkan perincian, pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Baik Ustaz, satu demi satu Ustaz ada kongsikan, iaitu kita bawa, kita bedah apa yang Allah firmankan melalui surah Ar-Rahman. Cumanya saya terlihat daripada surah Ar-Rahman ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amaran demi amaran, terutamanya berkaitan dengan siksaan api neraka. Soalan akan menyusul kejap lagi apa yang saya nak bawakan berkaitan dengan amaran Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Kita nak bawakan soalan terutamanya daripada Mas Niza terlebih dahulu di Facebook. Beliau bertanya, Ustaz, apakah dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada manusia dan jin menghargai segala nikmat-nikmatnya, bukan hanya di dunia, tapi nikmat yang kekal abadi di akhirat nanti? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah kenikmatan hidup dari segi material juga sangat penting? Tiada wang maka hidup tak ada bahagia. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Niza. Mas Niza sebut tentang surah Ar-Rahman memperingatkan kepada manusia dan juga jin. Betul. Peringatan kepada manusia dan jin kita lihat di awal ayat yang ke-14 lagi Allah sebut khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa kata Allah? Ayat 14, dia menciptakan manusia daripada tanah liat kering seperti tembikar. Dia tidak ada khilaf, tidak ada ada pertentangan antara ayat menyebut daripada tanah. Itu kita mungkin bagi mereka yang tidak menghayati maksud, dia akan kata, kenapa tanah ni daripada yang kering seperti tembikar? Itu proses yang dah hujung. Kita tahu proses yang dah hujung. Dan wa khalaqal janna min marijin min nar, dan dia telah menciptakan jin daripada lidah api yang menjulang-julang. Baik. Di sini Allah menunjukkan tentang keistimewaan masing-masing. Manusia istimewa dicipta daripada tanah. Kemudian jin daripada api yang menjulang, ujung api. Jadi di sini Allah, sambil Allah menyebut tentang kuasa Allah mencipta, dalam masa yang sama Allah nak ada rasa syukur di kalangan dua makhluk ni, jin dan juga manusia, supaya mereka lihat, kamu tu dulu macam mana aku cipta. Lalu maka Allah tanya, takkan itu kamu tak boleh bersyukur? Okay, satu. Kemudian kita lihat pada ayat yang berikut, pada ayat yang mencerita tentang jin dan manusia juga, pada ayat 39. Allah sebut, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. 39.
Pada masa itu tiada siapa pun sama ada manusia ataupun jin yang akan ditanya tentang dosanya, kerana masing-masing dapat dikenal menurut keadaannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dan sambung pula cerita yang saya sebut tadi, yu'raful mujrimun, orang yang berdosa itu macam mana dan balasan seksa neraka. Jadi seolah-olah surah Ar-Rahman ini memfokuskan kepada dua makhluk Allah yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang kita biasa dengar. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi makhluk yang ditaklifkan untuk melakukan ibadah ni perlu ada rasa syukur yang tinggi dengan apa yang Allah kurnia pada mereka berdua ni, iaitu pertama sekali Allah nak beritahunya penciptaan kamu tu sendiri. Bila kamu dah lihat pada penciptaan kamu, kita kalau kita tengoklah, kita tak tahu rupa jin macam mana. Tak tahulah kot dari hadari pernah nampak jin rupa macam mana. Saya tak pernah nampak pula jin rupa macam mana. Apa dia nampak kita? Min haitsu la tarawnahum, kamu pula tak nampak dia. Yeah. Jadi kita tengok pada kita nampak. Allah cipta kepala kita ke atas. Pegang dahi, sini dahi lapang lapang, dahi kita turun sikit, hidung, elok hidung, turun mulut, dagu sampailah ke hujung kaki. Kalau kita pegang pada tubuh kita, kita lihat pada tubuh kita, kita akan rasa terlalu nikmat dengan ciptaan kita. Kita banding dengan satu makhluk yang besar lah, namanya gajah. Al-fil wa mal-fil, yang ditulis oleh Musailamatul Kazzab dengan geng. Dia kata apa? Gajah. Apa itu gajah? Hayawanun lahu zanabun wa lahu khurtumun tawil. Dia kata haiwan yang ada gading, kemudian dia ada belalai yang panjang. Dia nak lawan surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Berbeza sangat dia punya nak dari segi gaya bahasa dan kehalusan bahasa tu sendiri. Sampai memang tak best. Cuma saya nak sebutnya, cuba kita bandingkan antara manusia dengan gajah. Gajah ni, dia kaki dia 4. Okey, kita kata, lebihlah gajah dia 4, badan dah besar. Tapi otak dia kecil. Banding dengan saiz dia, otak dia kecil. Okey. Kalau besar sekali pun otak dia, lebih besar daripada otak manusia. Tapi adakah otak tu sebagaimana otak manusia? Tak sama. Kita, walaupun besar dua penumbuk ni dikontrol tubuh kita, bahkan tindakan kita yang menunjukkan kita ni manusia, memang jelas nampak kelihatan otak kita memang berfungsi dengan baik. Ada akal. Ada akal. Yeah. Kita tengok gajah, 4 kaki. Kemudian dengan saiz yang besar. Cuba bayangkan kalau kita ni kedudukan kita macam gajah. Susahnya naik bas ekspres. Betul. Kan? Bas ekspres besar mana agaknya? Yalah, nak bertugas tanya ustaz pun susah nak duduk. Susah nak jadi kursi apa yang sesuai. Lepas tu kalau cuba bayangkan kita ni tengah duduk macam ni, kat mana nak letak belalai? Kacau gitu tak? Itulah. Cuik-cuik. Jadi syukurlah sebab hidung kita macam ni. Cuba bayangkan hidung kita macam gajah. Ya Allah ya Tuhanku. Susahnya kalau bersin, cuba bayangkan ke mana kita nak hala kan? Kalau selesema macam mana tu? Terpaksa gulung dulu sebelum bersin nak. Jadi Allah ciptakan kita, manusia dan juga jin ini dengan sebaik-baik penciptaan. Yeah. Maka pada ketika itu sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Soalan kedua tadi, adakah kenikmatan hidup dari segi material juga amat penting? Penting. Penting. Semua boleh jawab. Penting tak penting? Takkan kita tidak mementingkan material. Kalau tidak adalah pula disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga aurah kita. Betul. Menjaga kita punya kehormatan diri kita. Apa walibasut taqwa ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair. Wahai anak Adam, dia turunkan kepada kamu pakaian. Dia menjadi pertama sekali yuwari sawatikum, untuk menutup kamu punya kehormatan diri kamu, aurah kamu. Warisha, dan sebagai perhiasan. Walibasut taqwa, dan pakaian ketakwaan itu ada dua maksud. Satunya takwa tu lebih utama. Yang keduanya pakaian yang mirip kepada insan bertakwa itu lebih baik. Maknanya kalaulah kita tidak disuruh untuk memegang material ataupun tak mementingkan material, maka kita jadi insan yang macam dulu-dulu pakai daun kayu tutup. Dia patut saja. Ambil daun-daun pelepah-pelepah kayu dan sebagainya. Itu tak kena. Jadi kita ni menggunakan material yang ada ni, kita gunakan, pebak kata alim ulama, pegang itu di tapak tangan, tidak di hati kita. Yang jadi wasaknya bila kita pegang dunia tu, pegang dengan tangan kita, masuk letak ke dalam hati. Taklah hati. Hati kita sayang. Akhirnya yang kita sayangkan dunia lebih daripada akhirat yang sepatutnya kita kejar. Itu silapnya. Ya. Baik, dalam surah Ar-Rahman juga Ustaz, Allah berikan satu gambaran situasi yang sangat mengerikan, iaitu dalam
neraka. Masya-Allah. Yang mana kalau kita dapat lihat surah Ar-Rahman ayat 43 hingga ayat 44, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah neraka jahanam yang dulunya selalunya orang-orang yang berdosa mendustakannya, iaitu ketika di dunia dahulu. Kemudian Allah nyatakan lanjutan ayat yang ke-44, yatufuna bainaha wa baina hamimin an, yang membawa maksud mereka terus disiksa berulang-ulang antara api neraka dengan air yang menggelegak yang cukup panasnya. Baik Ustaz, soalan saya yang akan dijawab selepas kita rehat sebentar saja lagi. Soalan saya, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan situasi yang amat mengerikan ini supaya kita ini lebih bersyukur. Dan apa akibatnya kalau kita kufur? InsyaAllah kejap je lagi Ustaz. Ya. Kepada anda semua, nantikan jawapannya selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kira-kira di mana sahaja anda menonton ketika ini, terima kasih diucapkan kerana sokongan dan juga tontonan anda semua. Tanpa sedar, sokongan dan tontonan anda semualah menjadikan kami yang terbaik. Dan Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bawakan topik perbincangan kita berkaitan dengan surah Ar-Rahman, nikmat Allah yang Maha Pengasih, dan kita dapatkan perincian bersama dengannya berbahagia Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Baik Ustaz, kalau ikutkan bola sepak kita dah berada di hujung-hujung dah ni. Nak tunggu pengadil tiup je dah. Jadi sebagai renungan kita bersama, saya memetik tadi sebelum kita rehat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ar-Rahman ayat 43 dan juga 44, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu situasi dalam neraka. Walaupun kita tak dapat nak gambarkan secara tepat, tetapi sudah cukup mengerikan apabila Allah bagi satu amaran seolah-olah macam padan muka lah. Inilah azab yang kamu dulu dustakan, dan Allah nyatakan mereka ini terus disiksa berulang-ulang antara api neraka dengan air yang menggelegak yang cukup masak panasnya. Apakah akan berlaku kalau ramai antara kita mengabaikan amaran Allah ini dan kufur terhadap nikmat Allah, dan apakah antara azab di dunia lagi? Silakan Ustaz. Memang apa yang Allah nyatakan itulah yang akan berlaku. Sebab realitinya apa yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ialah ada di kalangan mereka ini yang tidak beriman dengan hari kebangkitan. Tidak beriman dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ayat yang mereka sebut, adakah kita esok dah jadi batu, dah jadi tanah? Adakah kita akan dibangkitkan semula? Bila kita dah mati kat dunia ni, dah hancur, kalau gali tanah tinggal habuk, takkanlah kita kena seksa. Nak seksa kat mana lagi? Kita dah tak ada jadi habuk. Maka Allah kata pada Nabi kita Muhammad SAW, kul kunu hijaratan aw hadida. Kamu jadilah sekalipun kamu jadi besi ke, jadi batu, jadi Iron Man ke, jadi batu apa sekalipun, kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dulu Allah boleh mengadakan kamu daripada tiada, kemudian Allah tiadakan kamu balik, Allah boleh adakan balik. Maka percayalah, kamu akan bertemu dengan hari kebangkitan. Kamu akan masuk syurga, kamu akan masuk neraka. Analogi bola dia cantik. Kita main bola ni, kita nak menang ke nak kalah? Semua orang nak menang. Walaupun dia tahu kumpulan ni, ya Allah, ini international punya level, kita kampung je. Tak kira. Engkau siapa ke depan aku ke, Messi ke siapa ke, aku banyak dulu. Lawan tetap lawan. Sebab kita nak menang. Jadi bila kita dah menang, kita bersorak kegembiraan sebab kita mencapai kemenangan walaupun 1-0. Walaupun 2-1 je lebih, 2-1 kan itu kan? Faham dengan JDT kan? Walaupun 1 je menang, tetap seronok kemenangan tu. Jadi dalam hidup kita macam tu juga. Kalau kita melihat bola sepak sebagai permainan yang kita suka, kita nak menang, kita kat dunia kita nak menang juga. Kalau kita kalah, apa dia punya risiko dia? Apakah dia punya kesan daripada kekalahan kita? Kekalahan bola tak apalah, kecewa sekejap. Ada menyampah betul, boleh main tak apa-apa. Tak apa, lawan lagi. Masalahnya kita main di permainan dunia, nak pergi ke akhirat sekali je. Kalah di dunia, akhirat hanya sekali, dunia hanya sekali. Maka berpindahlah kita ke dunia baru yang kekal abadi selama-lamanya. Nakkah kita memperjudikan hidup kita yang selama-lamanya dengan kehidupan dunia sementara? Rugilah kita. Istilah kata-kata, kita kata, bodohlah kita. Kenapa kita nak duduk di dunia sementara, nak bersuka-suka di sini, akhirat esok tak apalah. Jadi mereka yang melakukan kemungkaran atau yang disebut al-mujrimun tadi, mereka akan duduk dalam neraka, tetapi indahnya kalam Allah.
Allah bila sebut dalam bentuk nazir, ada juga dalam bentuk basyir. Ada peringatan dan juga amaran keras. Tetapi ada juga Allah beri kabar gembira. Selepas pada Allah sebut duduk berlega-lega dalam neraka, air pun panas menggelegar, Allah sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan, ayat 46. Dan orang-orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya, dia sediakan baginya 2 syurga. Orang yang takut pada Allah ni, dia bukan kata takut macam takut pocong, tak. Takut pada Allah ni kita makin dekat dengan Allah. Jadi bila kita takut pada Allah, maka kita menjelmakan diri kita dalam bentuk tindakan, dalam bentuk melakukan ketaatan. Lalu pada ketika itu, orang yang macam ni, dia akan dapat 2 syurga. 2 syurga? Jadi Allah sebut, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, kamu nak dusta apa lagi? 2 syurga. 2 syurga tu apa? Kita tanya. Zawata afnan, 48. 2 syurga yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan. Inilah macam-macam tafsiran ulama. Ada katanya, ada dalam syurga, ada syurga. Syurga tu masuk, ada syurga. Dalam syurga tu ada taman, ada syurga pula dalam tu. Maknanya ada dua kebun, dua istana macam tu. Bayangkanlah balasan bagi orang yang liman khafa maqama rabbih, bagi mereka yang takut pada Allah akan dapat 2 buah syurga. 2 tu milik kita. Kita berkata, dah kita ambil 2, orang lain dapat berapa? 2 lah juga. Dah ramai-ramai dapat semua. Dapatlah semua. Jangan analogi kat dunia. Dunia ni nak ada rumah, nak kena beli. Di sini ada benda yang tak cukup. Tak cukup. Kalau 2 ni, kalau semua ambil 2, adalah yang tak dapat. Jadi di sana kita dapat semua. Jadi kalau kita rasa nak tempat yang terindah, tempat rehat kita selama-lamanya indah, silalah takut pada Allah. Kalau tidak, silalah jadi orang yang pemberani, berani tinggalkan ketaatan pada Allah, berani meninggalkan apa perkara-perkara yang diperintahkan, sila. Tapi akhirat esok kita terimalah. Okey, soalan di Facebook juga, Johara Abu Bakar di Facebook, beliau bertanyakan, benarkah manusia perlu berwaspada dengan nikmat dunia yang penuh tipu daya dan bersifat sementara? Kena waspada ke? Yang kedua, bagaimana untuk kita jadikan nikmat di dunia modal untuk raih keuntungan di akhirat? Silakan Ustaz. Ya, kita memang kena berwaspada dengan dunia. Dunia ini, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lahwun walaibun pun betul, sama juga. Bukanlah dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Dunia sebenarnya dunia pada hakikat tidak menipu kita. Tetapi kita yang menjadikan dunia itu menipu diri kita. Itu yang bodoh kita. Dunia ni nikmat Allah beri pada kita. Allah kurniakan nikmat sebanyak-banyak atas muka dunia ini untuk kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Salahnya kita ditipu oleh dunia yang sebenarnya nikmat bagi kita. Jadi bagaimana caranya kita tidak tertipu dengan nikmat dunia? Takkan bodoh sangat kita nak kena tipu dengan dunia. Jadi ambil dunia seadanya. Saya sebut letak dunia di tapak tangan tapi tidak di hati kita. Allah beri kemewahan. Alhamdulillah, syukur sangat. Allah beri harta yang banyak. Gunakan duit itu untuk agama kita. Untuk bantu orang lain. Untuk bayar zakat. Untuk infak dan sebagainya. Allah beri kita sihat. Dengan kesihatan kita itu, bantu kawan-kawan kita yang lain. Umat Islam di Gaza, di Palestin perlukan bantuan kita. Beri sumbangan. Kalau boleh pergi hantar makanan, hantar. Jadi inilah orang yang tidak tertipu dengan dunia. Orang yang tertipu dengan dunia, dunia tak banyak mana baru kita miliki. Duit sikit je. Tapi duit yang sikit itu menghanyutkan kita. Sibuk nak ke sana, sibuk nak ke sini. Tak pula semayang kemudian. Akhirnya kita lalai. Lalu kita tertipu dengan dunia. Insan yang baik itu ialah, manusia yang baik ialah mengambil dunia seadanya tanpa melupakan akhirat. Kerana akhirat itu yang kekal abadi. Kalau kita nak dunia, Allah kata apa? Kamu akan dapat. Tapi ke akhirat esok tak ada apa-apa. Tapi kalau kamu kejar akhirat, kamu akan dapat dunia yang kamu sedang nikmati sekarang. Dunia ni tak nak, memang kita berada di atas dunia. Memang kita makhluk yang disediakan untuk kita dunia ni. Tetapi jangan terlalu rakus dengan dunia sehingga melupakan kita dengan apa yang kita miliki. Lalu akhirnya kita tak sempat pergi ke sana lagi, kita dah diseksa di sempadan antara dunia dan akhirat, iaitu di
alam kubur wal iyadzu billah. Allahu akbar. Baik Ustaz, mungkin kita nak bawakan pelan tindakan lah, mungkin sebagai renungan kita bersama, terutamanya bagi yang menonton ketika ini, mungkin ada yang terinspirasi daripada apa yang Ustaz kongsikan pada pagi ini. Jadi kita nak tahulah, ada yang merasa jauh daripada kasih sayang Allah kerana dosa-dosa silam. Dan apa yang kita bicarakan tentang sifat Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang ini, macam mana Islam mendidik kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ada dosa pun kembalilah, rujuk kepada Allah, kembali kepada rahmatnya. Silakan pelan tindakannya. Baik. La tayasu min rahmatillah. La tayasu min rahmatillah. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Kalau kita rasa kita diuji dengan ujian yang besar, tahniahlah, sebab sebenarnya kita kena rasa syukur lebih sebab Allah tunjukkan kasih sayang pada kita. Allah perhatikan kita. Dan hidup di dunia ini kena jadi insan yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nikmat yang kita inginkan itu datang sekali-sekala, tapi bersyukur tu kena selalu. Sebut selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi kata apa? Ajaib sungguh manusia ni. Nabi rasa takjub dengan manusia ni apabila diberi satu keujian kebaikan, maka hamidallah. Dia sebut Allah, dia bersyukur. Alhamdulillah, syukur. Dan bila diuji Allah dengan satu kesusahan, dia memuji Allah, tapi alhamdulillah, sabar. Sebab inilah sifat manusia yang terpuji, yang disebut oleh Imam Al-Ghazali bagaikan dua beradik yang tidak boleh dipisahkan, iaitu sabar dengan syukur. Syukur dengan sabar ni kena sentiasa ada. Syukur bila kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita suka. Sabar bila kita diberi nikmat yang kita tak suka. Sabar. Sebab mungkin kita tak dapat hari ini, kita akan dapat hari lain. Maka kena ada pelan tindakan dalam diri kita. Pertama sekali, pastikan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, walaupun nikmat yang Allah beri pada kita tak banyak mana sebagaimana kawan-kawan kita yang lain. Syukur biar kerap. Walaupun nikmat yang kita nak sangat tu tak dapat. Syukur selalu, insya-Allah. Senang hidup kita. Baik, itu dia. Syukur tu, itulah kata kuncinya Ustaz untuk tenang. Baiklah, doa daripada Al-Fadhil Ustaz untuk kita murnikan program kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna syakura, Allahumma ja'alna syakura, Allahumma ja'alna syakura, Allahumma ja'alna sabura. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami rasa bersyukur atas segala nikmat yang Kau kurniakan kepada kami dan kepada kedua ibu bapa kami, kepada anak-anak kami. Moga dengan nikmat itu kelak, ya Allah, kami senantiasa melakukan amal soleh yang Engkau redai, ya Allah. Perbaikilah diri kami, perbaikilah akhlak kami. Perbaikilah akhlak anak-anak kami. Sesungguhnya kami bertaubat padamu, ya Allah. Dan kamilah hamba-hambamu yang berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Azli kerana sudi bersama dengan kami. Insya-Allah kita akan bersama lagi Ustaz pada masa depan, insya-Allah ya. Insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, hebat atau bahagia atau berjaya orang itu bukan terletak pada kaya atau pangkatnya, tetapi jiwanya yang tenang. Kerana Allah nyatakan dalam Al-Quran, kepada mereka yang ada jiwa mutmainnah, Allah jemput, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka jadilah kamu golongan hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Itulah kejayaan hakiki. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.